macam bentuk penyu. Kami bagi peluang untuk anda. Baik, serangkat lagu dengan Roy Azman. Kita ada Cik Azman lagi ni. Roy Azman berjumpa dengan Cik Azman. Langit nan tinggi bertambah birunya dermaga. Hirup udara segar. Benda yang korang sebut. No. Ya, say. Alright. Bum. Okey. Makcik, ni budak ni dia dah suka dengan Michael Jackson. Adik, adik dah bangun? Okey, dah sampai. Alhamdulillah, dah sampai. Aduh, galak. Ini hotel ni. Jadi, tu. Kawan dia dah cakap. Lah, betul lah macam orang cakap. Ni hotel. Itu tak apa. Ya. Masih naik. Dia lah tu bawah tu ada private beach. Sebelum ni kita orang pernah datang sini, tapi waktu tu Sofia Alun baru berapa tahun ni? 2 tahun. 2 tahun. Tapi waktu tu dia Swiss Garden. Sekarang dia dah tukar dah. Dia Baya Suhai. Nah, ni tak ada benda. Adik, dah apa ni?
Waktu tu Sofia bayi ni. Sekarang Sofia dah sebesar itu. Tengok. Sofia ni dia pakai baju baju bonda. Baju dia pakai ni dulu. Bonda tingkatan 5 ke 17 ke 18 tahun macam tu lah. Apa tu sekarang dia 9 tahun ni. 9 tahun S10. Dia Belum birthday lagi. pakai kacau. Bonda punya pakai baju ni 17-18, dia 10 tahun. Belum birthday lagi lah. Kalau ikut tahun 10 tapi dia belum birthday lagi. Dekat bawah ni. Welcome cookies. Apa benda? Macam soft cookies. Duduk dekat mana? Bismillah. Tengok. Dah cukup berlari abang cik. Dah berpeluh dah tu. Ada kedai. Benda. Kedai Sebanika. Ya. Tak ada kerja ni, dah ada buatan untuk adik. Seronoknya budak kecil baju kuning tu, dia berlari-lari. Satu alam dia berlari. Adik! Hai! Budak dah kenyang dah. Bestnya laut. Dah. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mana pula nak buka dia? Oh, ni. Ya, tu. Benda. Ya. Kalau rasa kan? Ya. Sini dah kaki korang main ni. Sini, kuning garis saya. Bye bye. Anything you need just call 0 sir. Okay. Thank you. Thank you sir. Okay. Okey, barang dah sampai. Ya, kenapa? Pantai. Pagi-pagi you dengar bunyi pantai. Mana tu kasut renang awak? Cepat. Semua orang dah siap dah tengah pakai kasut renang. Tu dia. Nampak? Tenang. Cepat pakai. Alun pakai ganda sekali dulu. Kaki kanan dulu. Kanan dulu. Abang cik dah settle dah? Dah. Budak pakai benda punya pula. Dah. Dah panggil ayah dah? Dah. Mana ayah? Bunda. Cantik bunda. Pretty. Cantik bunda. Siapa air terjun? Cantik. Bonda kan, Bonda memang cantik. Tak ada. Tapi Bonda cantik juga.
Cantik ah, tapi air Abang Cik, bonda cantik tak? Cik dah cakap dah cantik. Tapi air tu lagi cantik. Tunggu. Adik. Wah, performance. Cantik dia punya hiasan. Hanan. Adik, Along, buat sini puting adik sayang. Along, puting adik tanggal. Mbak. Ya, tolong ya. Bawa pun ambil awal-awal. Abang Cik. Abang Cik. Abang Cik. Abang takut. Laju. Along, Along. Kolam tu, Along. Pegang pancing ni. Dan iya. Tolong dia. Kena siram. Ayah sini. Jom. Adik. Adik sini. Tu, itu ada adik. Adik. Abang dia pun nak kena siram. Macam tak benar-benar je. Awak kena ke depan. Adik.
Alah, beria. Tadi dia bukan nak kawan abang cik. Masa tu. Dia kat tengah dia pun. Tengah muncul dia pun. Langkah dia. Dia pakai baju warna apa? Merah. Merah. Dia boy ke girl? Boy. Boy. Dia besar ke sebaya abang cik? Macam sebaya mesti. Macam sebaya abang cik? Okey. Nama dia siapa? Itu baru dia cakap tadi. Oh ya ke? Okey. Pergilah tanya. Dia dah pergi jumpa abang dia dah. Dengan abang dia dah. Okey. Abang cik pergi jumpa kakak abang cik mana? Kakak abang cik mana? Awak cakap belakang mana? Belakang mana? Awak cakap belakang mana? Sikit lah benda. Tada! Sini. Apa tanya sama tu? Ni video. Abang cik sini. Kita berpusing. Tu ayah. Dia kita berjalan. Alah sini. Oi, matahari. Ayah. Sini. Ayah raja. Okay, go. Ayah pandai nak hantar pandai. Okay. Hilau tadi sini. Adik, sini dik dalam gambar. Adik. Jangan. Jom kita ke pantai. Ketak. Mana ada. Kita nak tengok matahari terbenam. Hati-hati. Bagi tangga panjang. Ya. Sebab nanti boleh lari turun tangga laju. Sekarang dah pukul 6.45. Ramai dah ni masa-masa nak tengok matahari terbenam. Ana Sofia? Abang Cik, tak mau masuk dan tu main kat tepi je. Abang Cik, tepi saja, okey? Jangan masuk bahaya. Nampak tu kuat rompak nanti tarik Abang Cik ke tengah, bahaya. Main kat tepi je. Main-main tu je. Adik. Alah, adik. Wah. Adik. Along berjaya mengutip beberapa cengkerang dan dia nak pecahkan, nak tengok Adisi ke tidak. Adisi ke Long? Adisi lah Long. Hebat. Jom kita kutip. Kita boleh bawa balik. Abang Cik, hasil kita mencari tadi. Banyak tu.
Okey. Bagi duit. Ya, jom. Dah maghrib dah. Kenapa nanti kan kalau kita ni kan buat jamak terus. Dah, jom. Ini tadi kita dah rendam air panas. Buka. Ni. Bawang kasih. Kau lagi. Dah siap kerabu Maggi. Bahan semua dah ada, sos semua dah siap, tinggal curah-curah gaul je. Adik. Lepas tu ini apa? Benda tak tahu apa nama dia. Kerang. Tak tahu. Tadi kita orang kutip dekat pantai. Dah siap. Benda. So tak payah keluar. Ingat tadi nak pergi makan dekat restoran kat luar tadi, apa ke namanya tu, dah search dah. Tapi dah lepas mani-mani semua penat. Jadi kami makan Maggi. Kerabu Maggi. Ingat. Kerabu Maggi versi Bonda Hanan. Ingat ke ada nasi kerabu je pun ada buat Maggi kerabu. Ada lah yang Thailand punya tu. Ada. Tahu. Jangan nak main-main dengan ni. Jangan lawan. Han, jangan melawan aku. Belajar. Kalau tak pandai, disuruh belajar, malas pula tu. Kamu ni nak jadi apa dah? Oh, nak jadi penyanyi ni. Hai, siapa yang nak ya kamu ni? Cikgu baru tu kan? Kan? Ya. Tak salah. Cikgu mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik dah solat subuh? Dah. Sekarang pukul 6.46. Bestnya. Bunda. Hai. Okey, jom. Ada bunyi ni. Untuk buffet malam ni. Sekali kot, sama-sama. Abang Cik ada roti canai. Siapa peminat roti canai? Oh, donat. Sedap. Roti bakar. Ni. Oh, ni benda tu buat roti bakar. Berapa? Dapat cereal pula. Ni cereal. Banyak wis cereal dia. Tak, sedap. Banyak wis lawan dia. Sedap. Bukan ni. Dia. Kacang-kacang kot. Kacang-kacang. Okey. Ni tempat air. Ada chill apple. Ada chill orange. Chill pink guava.
chill mango juice. Sini. Oh, ini tak begini. Hang on dia. Nak roti. Sebelah tangan. Dah cukup air kan. Ini telur. Sedap ni. Kacang. Dry pun tu. Okey. Ini dry pun tu sedap. Oh, boleh makan yogurt. Boleh tak resep. Kan tak boleh. Dia tu buka lagi kalau kita tak boleh. Sikit-sikit. Ada kena bulu. Bukan ada madu. Ini rasa-rasa. Jangan biarkan. Boleh nak air boleh. Boleh nak guava. Nak. Guava. Benda. Macam barista. Ini tadi abang cik kan. Macam duduk sini di tempat yang ke bawah abang cik masak. Sekarang ni pukul 8. Bukan pukul apa ni? 8.37 pagi. Kita orang semua nak ke pantai dulu sebab nak cari lala. Tak tahu lah lala ke apa, tapi kerang lah. Nantilah tengok dulu rupa je, lepas tu nanti baru Google. Laut di sebelah sana.
Berbunga-bunga. Dia. Oh ni ha, naik bot kalau nak ke Pangkor. Dekat je. Berapa minit hari tu orang tu abang tu cakap, abang dia tanya hari tu semalam. Setengah jam 30 minit ke 25 minit macam tu lah. Adik. Ha. Adik. Dik. Adik, tengok sayang. Lagi banyak tempat sikit. Adik. Hey. Besar ombaknya. Orang cari lala. Dia lah dapat ni. Tak banyak hari pagi, tak banyak. Petang kot banyak. Boleh lah. Dia dah kena tinggal. Nak Selepas mandi kolam, mandi pantai, dia dah keletihan, dia dah tertidur di sini ya. Sekarang sambung lagi. Allah nyenyaknya. Segar. Nampak tu ha. Dia keluar dia punya apa tu? Itulah. Tak macam petang semalam banyak apa ni? Banyaklah juga. Yang pagi ni ambil tak berapa nak banyak. Sekarang dah pukul 7.45. Kami nak pergi dinner. Cantik ni ke mana? Ni dah turun. Ni boleh sebenarnya turun kain tu. Cantik pun ni. Lagi ni. Lawanya. Lawa. Laut dan juga kolam renang.
Pecal. Jaguar. Nak ambil apa? Oh, lala kegemaran Alu. Salmon butter. Nak ambil? Salmon. Apa? Lamb stew with potato and carrot. Ini apa? Ambil. Roasted honey chicken. Ini section makanan India. Saya tanya lagi siapa dia. Itu apa? Oh, mi Bandung. Oh, dia pasta. Tak nak pindah. Oh, udang lop kapal. Anis. Lepas ni. Oh. Abang Cik, jom ikut benda. Ambil makanan berat. Abang Cik, jom. Jom. Ayah ngalup tambah makanan lagi. Abang Cik. Sedap. Sedap. Bunda baru nak makan sebab menyertakan orang tadi. What? Adik bagi adik sikit marshmallow, cik bagi apa kat marshmallow. Tu. Oh, dia ang kamera tu. Bagi. Kamera siapa siap ambil baru. Adik. Lagi dia nak cuba tu. Aiskrim tak sesudah kalung ni. Sama dengan pakcik. Cepat. Dia nak usaha sendiri. Baguslah adik. Adik. Pegang tangan ayah. Ha tu. Masing-masing dah kenyang lepas makan. Ya. Halo. Besok datang sini. Kau hotel kan ada pintu. Yelah, nak kena balik bilik dulu. Besok jom. Macam mana? Adik.
Oh, tak nak. Tak nak. Allah. Adik. Yeay. Keras. Tadi roti bakar Encik sekai. Roti bakar lu pun sekai tu. Hari terakhir breakfast. Biar nak balik dah. Adik sedap yogurt. Dia makan yogurt sedap. Why you all different? Apa nasi mas? No. Kalau masing-masing raya nasi everything. Itu yang jadi benda yang salah kan. Alhamdulillah dah selesai. Percutian 3 hari 2 malam kat sini. Memang seronok sangat. InsyaAllah repeat lagi. Yang ini kali kedua datang. Ada rezeki datang lagi nanti. Memang seronok. Seronok sangat budak-budak apa. Anak-anak semua happy je. Okay, cadar semua dah buka. Sarung bantal dah buka. Dah kumpul kat situ. Nanti senang staff dia. Angkat je. Dan barang-barang ni pun dah settle. Nanti budak tolong orang buat turun bawah. Okay, sampah pun dah bungkus. Okay, kosong dah. Kemas. Semua tak ada apa dah. Okay, semua kemas. Cawan yang kita guna. Buat air semalam pun dah siap rendam je, senang dah nak cuci, tak ada melekat-lekat. Bilik air pun dah tak sampah. Tak sampah boleh dah siap cuci sebabnya pupu adik kan berbau. Jadi kamu segan orang bau pula. Bau anak kita kan. Dah siap cuci. Kemas dah. Bilik mandi pun kemas dah. Tak ada apa-apa lagi barang tinggal. Selesa. Okay, selesai dah. Alhamdulillah. Sekarang ni boleh nak pergi susu diorang tu. Join Hanan dan ayahnya. 3 Hanan dan ayahnya ke Kids Club. Sekarang baru pukul 10.15 minit. Pukul 12 check out. Sekarang kita orang lepak kat sana biar budak-budak main. I wish no one played the Wars. Hey. Adik. Di tempat main PS4. Dia orang main puas. Dia boleh sedap.
Ni lah tempat doll. Adik ambil tu kat mana adik? Ngantuk dah. Jom balik besok hari raya, hari haji. Dah kosong dah, tak ada orang dah, sikit dah. Kat kolam tadi pun dah tak ramai. Ramai dah check out hari ni. Setelah esok kita raya apa? Haji. Raya haji. Siapa nak tengok lembu? Jadi dah penat main. Masuk kereta kan kau orang tidur. Nak makan aiskrim. Tak apa, nanti kita cek aiskrim. Oh, dah tidur. Adik dah tidur. Okay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bye-bye. Aku nak keluar balik kita ni. Ya. Kan saya dah pesan tu kat abang. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallazi zahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lahum ghalibun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man yusiyu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Dah, adik bisa tidur ya. Adik boleh sama tidur ya.
dance and drink, a place where we can share some weed, a place where there's no bullshit and